Nampak mahal guys, tapi harga dia mampu milik dan murah. Panel solar dia guys. Tekan 5 jam, dia akan detect masuk klip-klip. Kena cahaya matahari waktu malam. Hello guys, Assalamualaikum. Hari ini aku akan tunjukkan lampu solar outdoor pada rumah-rumah anda. Letak kat beranda ke, dalaman rumah ke. Tapi kabel tarik daripada cahaya luar, cahaya matahari, sinaran UV. Dia punya packaging biseller. Mari kita buka guys. Inilah rupa kotaknya guys, simple saja dengan harga murah. Kat harga guys dengan mengurangkan design kotak untuk menambah kualiti produk. Kita buka lagi. Mula kita dapat dia punya remote control guys. Ini bateri AAA, buku manual. Siap ada gambar sertakan sekali. Senang faham. Yang mana tak pernah pakai solar tu boleh rujuk kepada buku manual. Moment of truth, ini lampu solarnya guys. So dia ada texture bulatan-bulatan di sini. Dia ada pantul cahaya dekat keliling bingkai ini. Nampak mahal guys, tapi harga dia mampu milik dan murah. Ini dia punya stand dia. Boleh, dia punya bracket dia boleh ikat di mana-mana dan anda tebuk di bahagian dinding-dinding anda ke, kayu rumah anda ke, dekat awning atap rumah anda. Pasang ikut kedudukan yang anda mahukan. Ini panel solar guys. Bateri dia pula dia ada bagi sekali guys, AAA. So good lah, tak payahlah beli lagi. Dah siap ada dengan skru-skru ni sekali guys. Bracket dia cuping, tak perlu ada sepanah 8 ke 10 ke sebab dia menggunakan skru cuping. Nak buka pakai tangan saja guys. Bismillah. So inilah panel solar yang menyebabkan sedutan jana elektrik untuk lampu solar ini guys. Ini kabel dia cocok pada lampu solar. Rupanya guys. Simple sahaja. Boleh buka guys. Nak tukar wayar lebih panjang ke, boleh tutup dan buka guys. Dia ada tulis open. Jom kita test. Sudah menyala guys. So nak terang boleh, malapkan dia pun boleh. Nak setting 3 jam boleh, 5 jam boleh, 8 jam boleh. Time anda set waktu dan masa itu, anda tekan ni 3 jam. Dia akan kelip-kelip, maksudnya dia akan detect masuk kelip-kelip. Bukannya kelip-kelip untuk alamak dia sentiasa kelip-kelip, bukan. Itu maksudnya dia detect guys, untuk anda set pada waktu yang anda mahukan. Dia putih saja guys, dia tak ada kuning ya. Dan dia ada merah, hijau dan biru dekat sini. Lampu shooting ni, bila cahaya matahari, dia akan padam. Bila aku tundukkan tanpa pencahayaan, dia akan menyala. Dia automatik guys. Sungguh mantap sekali. Jika anda berminat dengan lampu penjana solar letak di mana-mana di kawasan rumah anda, sila tekan di beg kuning. Harga pun sungguh berbaloi dan murah sahaja guys. Nak membandingkan harga di kedai. Anda kena dapatkannya. See you to the next video. Bye-bye.